Hari ni ada berita diesel RM6. RM6. Oh, 70 sen. Saya buat kajian semalam. Minyak diesel yang tinggi itu memang ada kesan. Kepada siapa? 15% rakyat. 85% rakyat itu tidak menggunakan diesel dengan harga pasaran, tapi harga subsidi. Hebat Perdana Menteri kita ni. Semalam dia buat kajian, hari ini dia umumkan bahawa 85% rakyat Malaysia tak terkesan dengan harga diesel. Mantap. Apa komen anda di bawah? Kaji hanya 1 hari, dia dah boleh keluar kenyataan hari ini. Komen di bawah. Thank you. Apa ni? Saya tak nampak rombongan kereta hitam Exco dan Menteri Besar turun berjumpa dengan masalah rakyat. Di Malaysia ni, kita dapati kerajaan ni bagi subsidi kepada Sabah Sarawak tapi tidak bagi kepada Semenanjung. Jadi harga Semenanjung meningkat, harga Sabah Sarawak turun. Jadi ini menyebabkan tidak puas hati orang di Semenanjung. Kenapa harga minyak di Sabah tak naik, harga minyak di Semenanjung naik? Ini yang mereka pertikaikan kerana polisi dasar mereka, kerana mereka ada polisi untuk bantu Sabah dan Sarawak. Mereka beri bekalan subsidi kepada Sabah dan Sarawak supaya harga diesel tidak naik, tapi harga diesel di Malaysia di Semenanjung ini naik dan ini menjadi beban kepada penduduk di Semenanjung. Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di Paris, Perancis pada Isnin malam bagi meneruskan lawatan kenegaraannya ke Eropah. Menurut kenyataan Sekretariat Presiden Indonesia, sepanjang lawatan, Prabowo dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elise. Pertemuan bertujuan untuk memperkukuh kerjasama dua hala antara Indonesia dan Perancis. Prabowo juga dijangka membincangkan peranan Indonesia dalam mengekalkan kestabilan serta menggalakkan keamanan global. Selain memperkukuh kerjasama dengan kerajaan Perancis, Prabowo akan menyampaikan pendirian Indonesia dalam menjaga kestabilan dan mendorong perdamaian dunia. Sebelum itu, Prabowo turut mengadakan pertemuan kira-kira 5 jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin. Indonesia mampu bertahan daripada impak ekonomi akibat lonjakan harga minyak yang didorong oleh konflik Asia Barat sehingga 10 bulan tanpa perlu memotong subsidi bahan api. Bayangkan ini, di saat rakyat berharap harga BBM turun, yang terjadi justru sebaliknya naik, dan terus naik. Inilah yang sekarang sedang bikin panas suasana di Parlemen Malaides. Sejumlah anggota parlemen mulai angkat suara, bukan sekadar kritik biasa, tapi sudah sampai tahap ini sebenarnya pemerintah lagi ngapain? Nada bicara mereka terdengar makin keras, makin tajam. Karena yang dipermasalahkan bukan cuma soal mahalnya BBM, tapi juga soal ketidakjelasan kebijakan. Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah soal harga diesel yang berbeda antara Semenanjung Malaides dengan wilayah Sabah dan Sarawak. Pertanyaannya sederhana, tapi nusuk. Kenapa dalam satu negara, harga bahan bakar bisa beda sejauh itu? Beberapa anggota parlemen bahkan secara terbuka mempertanyakan logika di balik kebijakan ini. Kalau alasannya subsidi, kenapa distribusinya tidak merata? Kalau alasannya biaya logistik, kenapa selisihnya terasa terlalu jauh? Dan yang paling penting, kenapa rakyat yang harus terus menanggung ketidakpastian ini? Dan mengapa hari ini sebuah negara bernama Malaysia ada dua harga berbeza? Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Iran kata free, let's go, Malaysian ships boleh lalu. Kita kata kena bayar pula 80 juta. Apa benda ni? Yang kedua YB ya, kita ambil contoh. YB kata, apa jadi 33 bulan ketika mana kita merentah? Masa tu Covid, YB nasib baik survive hari ni ada dalam dewan ni. Kalau tak tu dah YB pun dah tak ada mungkin di dewan ni. Kalau tidak kerajaan bertanggungjawab melakukan yang terdaya. Masa tu tak fokus ekonomi. Masa tu fokus kepada survival rakyat, nyawa rakyat.
billions of money being pumped to help the rakyat. At the same time, we allocated significant amount of money untuk reviving the economy. Ini dilakukan oleh kerajaan kita pada mana kita memerintah. Jadi balik kepada cerita tadi, dalam keadaan negara kita hari ini, ya, yang mana kita tahu dalam keadaan krisis, seperti mana tadi YB Kota Seputih katakan tadi, kita ada gas yang banyak pada ketika ini, krisis ini, ya, LNG kita, ya, yang mana kita boleh komersialkan, kita boleh jual pada harga tinggi, sepatutnya kita jual. Kenapa kerajaan senyapkan jualan gas ini ke pasaran dunia yang menjana berbilion-bilion ringgit? Kenapa tidak ditransfer kembali untuk subsidize minyak kita di negara kita? Soalan kepada kerajaan persekutuan hari ini. Ini kita lakukan dalam konteks yang sepatutnya harga lebih rendah daripada apa yang harga ada di hari ini. Dan mengapa hari ini sebuah negara bernama Malaysia ada dua harga berbeza, Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak? Bagaimana seorang pemimpin ingin menyatakan kepada rakyatnya apabila dalam negaranya ada jurang harga yang sangat ketara? Ini adalah manifestasi kegagalan sebuah kerajaan, iaitu Kerajaan Madani telah gagal untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat Malaysia. Ya, kalau betul PMX jadi Perdana Menteri Sabah Sarawak sajalah. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sedang mempertimbangkan rakyat di bawah ni dah menderita dah ni, dah mengeluh, dah berbagai masalah dia hadapi, kena tangguhkan kerja bersawah, tapi kerajaan masih lagi sedang. Dan yang keduanya, minyak dunia pernah naik sampai 147 US dollar per barrel, tapi masa tu subsidi pada masa tu minyak diesel tidak semahal hari ini. Perangan ini kita bukan yang kita pilih. 2008 perang Iraq dan Afghanistan tu pun bukan kita yang pilih. Minyak jauh lebih tinggi pada hari ini, minyak global dunia pada masa tu. Tetapi kalau kamu lihat kepada chart pada masa itu, dia tidak seperti sekarang, di mana harga dia masih di 90 ke 100 lebih. Masa tu dia naik ke 150, tapi tak sampai Perdana Menteri masa tu Perdana Menteri yang lain. Tidak ada. Hari ini kalau kita lihat memang penghasilan minyak di negara kita semakin mengkurang, kurang, tak macam dulu. Sumber YB, sumber minyak kurang, di sumber mana? Nanti speaker saya teruskanlah. Yang bawa ke tempat, saya nak masuk topik lain dah. Ini panjang dah topik ini, kita jawab. Dan semua kita tahu kesan dia. Mesti ditangani dengan serius. Tolong libatkan kami. Apa juga keputusan kerajaan, bagi kami boleh terima dengan akal yang waras. Rakyat boleh terima dengan akal yang waras. Ya. Ini naik minyak seperti mana dikatakan, harga minyak dunia naik 30%, kita naik 80%. Kalau kita beli barang harga RM1, sekarang saya beli barang dah jadi RM3.35. Patut untung saya naik RM1.35 saja sebab keuntungan dah ada dalam. Dah harga barang naik 35 sen, saya ambil sampai 185 sen. Ini Madani apa ni? Naik RM2, perbelanjaan meningkat RM4. Berarti tiap-tiap tahun rakyat kita miskin. Kita tak nampak sebab kita duduk dalam ni cukup. Ni di luar sana. Ini realiti ekonomi negeri Perak. Dan baru ini dinyatakan bahawa telah disebut 40% lagi pada harga perubatan akan meningkat. Tak nambah lagi kos-kos lain. Kita tengok kesan ekonomi, realiti kehidupan rakyat dalam negeri Perak yang ada pada hari ini. Apa kata kalau perkara ini terus memanjang dan terus inflasi ini terus meningkat? Kadar sekarang boleh, perbelanjaan boleh guna terus mengucup, pendapatan boleh guna terus mengucup. Rakyat miskin akan bertambah. Hari ini saya nak bangkitkan satu perkara yang sangat pelik dan sebenarnya agak membimbangkan, iaitu tentang dasar harga bahan api negara kita. Malaysia ini ada banyak benda pelik-pelik yang kadang-kala tak masuk akal. Pertama, mengikut data laman Global Petrol Price, harga petrol RON 95 kita, iaitu Budi 95 yang dinikmati oleh semua rakyat Malaysia pada RM1.99 1 liter adalah antara yang ke-9 paling murah di dunia. Murah. Ya, itu fakta.
Tapi pada masa yang sama, harga diesel kita pula berada pada kedudukan ke-103. Maknanya, ia antara diesel paling mahal di dunia. Satu negara, dua realiti yang langsung tak selari. Kedua, di kebanyakan negara, harga diesel biasanya lebih murah atau sekurang-kurangnya hampir sama dengan harga petrol. Tetapi di Malaysia, harga diesel hampir 3 kali ganda lebih mahal daripada petrol. Ini bukan sekadar pelik, ini luar biasa. Ujung-ujungnya jadi lucu juga. Di atas kertas katanya kebijakan tepat sasaran, tapi di lapangan malah bikin sasaran emosi. Harga naik terus, penjelasan muter-muter, dan sekarang parlemen sendiri ikut bingung. Yang lebih menarik, dalam satu negara aja harga diesel bisa beda jauh. Semenanjung beda, Sabah Sarawak beda. Jadi, ini konsepnya satu negara atau paket hemat beda-beda wilayah. Kalau begini terus, jangan heran kalau rakyat mulai mikir, ini yang salah kebijakan atau yang bikin kebijakan lagi ikut bingung.